Okey, macam mana nak gunakan fungsi replace dekat dalam Canva? Okey, contoh kita dah letakkan gambar ni kan. Kita nak replace dengan gambar yang lain tanpa kita nak ubah dia punya kedudukan, dan yang paling best dia akan ikut style yang kita dah apply pada gambar yang kita dah masukkan tu. Contohnya kita dah siap-siap remove background. So image seterusnya dia akan ikut style yang kita dah buat dekat image yang kita dah letak dekat kita punya design. Okay, cara dia just tekan replace dan kita boleh cari gambar yang kita nak replace tu. Okay, contohnya saya masukkan gambar yang ini. Nampak tak? Dia terus removekan background dia. Kalau ikutkan gambar asal dia adalah macam ni. Dia ada background. Bila kita dah remove siap-siap background dan kita replace, okay, contohnya macam ni. Okay, saya delete dulu. Saya masukkan gambar ni. Gambar ni ada background. Saya siap-siap remove. Okay, dan saya nak replace dengan gambar yang lain. Okay, gambar yang lain pun ada background. Ada background dia kan. Ada dia punya ni. Contoh macam tadi, gambar yang sama juga. Dia ada background dia. Tak remove lagi. Tapi bila saya tekan replace, dia akan terus ikut style gambar yang kita replace tu. Dia tak terhad hanya replace gambar sahaja, dia applykan sekali style yang kita dah buat. Okey, contohnya saya try edit. Kita ubah dia punya filter, kita masukkan filter. Okey, contohnya kita nak masukkan ni rustic. Okey, warna ni. Okey, so kita try replace, masukkan gambar. Saya ambil gambar yang samalah lebih kurang Okey, so kita klik pada gambar tersebut. Nampak tak? Yang ini pun akan tukar dan menggunakan style yang sama. Senang untuk kita nak buat poster yang konsisten dia punya kedudukan gambar dan style. Tak payah kita nak buat banyak-banyak kali. Setiap satu page kita nak kena apply style yang sama. Okey, selamat mencuba. Itu sahaja fungsi replace yang ada dekat dalam Canva. Nanti kalau dah try, boleh update dekat dalam group. Okay? Okay, have a nice day semua.